Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Video kali ini saya hendak share perjalanan saya sekeluarga ke Historical Village of Hokkaido, Japan. Perjalanan mengambil masa selama 38 minit daripada hotel kami yang terletak di tengah-tengah bandar Sapporo. Harga tiket untuk orang dewasa iaitu 1000 yen, lebih kurang RM30. Temperature di sini 7 darjah Celsius. Spek hitam?うまい。そう。うまい。アクションうまいですよ。上手。それでは上手。Sekarang kami dalam perjalanan balik ke bandar Sapporo. Perjalanan dari Historical Village ke bandar Sapporo mengambil masa selama 30 minit. Bandar Sapporo memang cantik di waktu malam, penuh dengan lampu-lampu berwarna-warni menghiasi setiap bangunan. Suhu di waktu malam adalah 4 darjah Celsius. Terima kasih menonton channel saya dari mula sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nantikan video seterusnya Day 5 di Mount Okura Ski Jump Stadium dan Yamasen Bridge Ruins yang terletak di Hokkaido, Japan. Jumpa lagi.